Dia kata apa? 1 jutawan sakit tenat nak meninggal dunia. Dia kata satu orang kaya sakit tenat nak meninggal dunia. Panggil anak-anak. Dia kata ke anak dia, esok ayah mati, satu ayah minta. Ayah ada satu stukin buruk dalam laci tu. Stukin buruk dalam laci tu, berlubang dah stukin tu pun, tapi stukin tu sangat sentimental dengan ayah. Ayah minta ke hampa ni semua ni satu ayah. Minta masa orang kapan ayah esok, bagi ayah pakai stukin tu. Janganlah duk buat serius sangat. Cerita ni tak adalah hadis. Tak duk buat serius macam betul. Tak ada, ni cerita saja, cerita. Lepas itu anak-anak dia pun kata tak apa, ayah dia pun selamat meninggal dunia. Mai dah orang mandi mayat apa semua, masa nak kapan apa semua, abang besar ni bawa main stukin tu. Dia kata, tu imam, ayah pesan dia nak pakai stukin ni. Ui, tu imam kata, mana orang mati boleh duduk pakai stukin? Tu imam kata, orang mati kain kapan saja. No, stukin tak boleh. Anak-anak kata, tapi ayah pesan juga ni. Ayah pesan juga dia nak pakai kat stukin ni. Stukin ni buruk tu imam, tapi bagi ayah stukin ni ada banyak cerita. Ayah nak pakai juga. Tak boleh tu imam kata. Aku tak pernah dengar lagi mayat bagi pakai stukin. Muyuh dah. Satu orang kata, okey lah macam ni, kita panggil lawyer dia. Ni jutawan, orang kaya, kita panggil lawyer dia. Tentu dia ada tinggal wasiat apa ke, kok ada cerita pasal stukin ni kok mana apa. Panggil lah yang kata Aqlakan ni. Nama Aqlakan apa? Sulaiman Aqlakan. Lawyer. Mai lawyer mai ada, dia kata memang arwah ada tinggal satu wasiat, buka baca. Lawyer pun baca, Sulaiman Aqlakan baca. Ayah dia tulis di situ, Assalamualaikum anak-anak yang ayah kasihi. Ayah pasti hampa tengah duk berbalah sakan dengan tu imam ni. Ni yang kata segaraga ni tulis ni. Dia kata ayah pasti, dia kata hampa tengah duk berbalah sakan dengan tu imam ni, ke stukin buruk ayah ni. Tentu tu imam akan kata mayat tak pernah pakai stukin, dia kata. Dan ayah sebenarnya bukan nak pakai stukin tu, cuma ayah nak habaq dekat hampa semua. Dia kata dengan keadaan ayah hari ini yang sudah jadi mayat, yang sudah jadi jenazah, jangankan rumah banglo, jangankan kereta mewah, jangankan duit juta-juta, ayah tak boleh bawa. Stukin buruk pun ayah tak boleh bawa. Dia kata dia nak abang yang tu. Fikirlah wahai anak-anak, ayah tinggal dekat hampa duit juta-juta. Hari ini duit tu langsung tak bagi apa manfaat dekat ayah pun. Bahkan stukin yang tak ada nilai pada mata manusia pun tak boleh ayah bawa ke sana. Ayah hanya balik membawa amalan ayah yang kalau ikhlas adalah kebaikan di sisi Allah. Anak-anak semua, dia kata, ingat apa yang Allah suruh buat, buat. Apa yang Allah larang jangan buat, jangan buat. Itulah yang akan membantu kita di sana. Doakan ayah. Dia tulis macam tu. Bila Sulaiman Aqlakan baca ni, semua pun dengar gedebuk mai dalam hati. Masya Allah, last punya pengajaran ayah tinggal ke anak-anak ni. Last punya pengajaran. Masya Allah, kita duk nampak rumah, duk nampak kereta, duk nampak harta dalam bank, duk nampak saham dia, duk nampak apa. Itu jangan cakap. Stukin buruk pun tak boleh nak bawa pergi. Apatah lagi nak bawa benda-benda ni semua. Tak boleh untuk nak bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya baca itu tadi. Siapa mau bagi nombor telefon, saya kita hantar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan hadis, tapi cerita macam ni pun kadang-kadang kita dengar satu benda kita boleh ambil fikir. Masya Allah, kata sangat membawa pengaruh.